Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Anisa binti Fazli Syam dari SK Abu Bakar. Saya akan membaca hadis ketiga, iaitu bertajuk Rukun Islam. Hadis berbunyi, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islami ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadana rawahu Bukhari wal Muslim. Maksudnya, daripada Sayyidina Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina di atas 5 rukun: bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Uraian bagi hadis. Hadis ini berkaitan rukun Islam yang 5, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah ialah pengakuan terhadap kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala serta kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, solat ialah perbuatan yang dimulakan dengan lafaz takbiratul ihram dan disudahi dengan lafaz salam. Yang ketiga, puasa ialah menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa. Yang keempat, zakat ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang kelima, haji ialah mengunjungi Baitullah pada masa tertentu, iaitu bulan haji, untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syaratnya. Akhir sekali, hanya Islam sahaja agama yang diakui benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.